Hari ni aku nak cerita tentang kereta Proton Iris VVT. So macam Proton ni sebelum ni banyak saga je masuk, tapi kali ni kita ada masuk Proton Iris VVT. Isunya dia punya bearing. Ikutkan ada bearingnya, tapi aku tak boleh nak tunjuk sebab owner dah ambil. Tak tahulah owner nak ambil buat apa kan. Tapi tak apa, nanti aku akan letak footage mana yang kau boleh nampak bearing tu kat mana. Isu bearing ni owner datang sebab ada masalah bunyi lah, memang common. So memang kebiasaan lah untuk Proton ni. Puncanya ada dua je, berkemungkinan daripada bearing tayar ataupun bearing gearbox. So bila kita orang check, rupanya masalah tu dekat outer bearing lah, primary pulley dan juga untuk secondary pulley. Kenapa nama bearing ni outer? Sebab bearing ni terletak kat luar. So macam korang tengok video ni, cameraman ada tunjuk tu lah. Dia punya terletaknya bearing tu dekat bahagian depan kiri kereta, kat bahagian tayar tu, primary pulley dan juga yang secondary pulley. Dua-dua tu kita orang kena tukar lah, dah alang buka kan. Sebab berkemungkinan kalau kita tukar satu je, satu lagi tu berkemungkinan akan rosak juga. So kenapa dia boleh rosak? Dia ada banyak faktor. Salah satunya penjagaan minyak, dan yang kedua disebabkan ada bahan asing lah. Bahan asing macam mana? Bahan asing dia contoh macam habuk besi kan. Kalau bila dah lama kereta tu, mileage pun dah tinggi, memang habuk besi memang akan ada lah dalam gearbox ni. Sebab tu korang perlu cek dan juga servis. Selain daripada habuk besi, habuk clutch yang bergerak ni kan, macam clutch tu pun benda yang bergerak, dia akan bergesil dan membuatkan habuk tu terhasil lah, yang akan bercampur dengan minyak gearbox dan masuk dekat punya bearing. So itu je bearing outer pulley ni. Penjagaan minyak tu memang aku banyak kali tekankan lah. So kepada korang yang mungkin ada masalah sama dan nak repair kereta korang boleh datang kat Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam, dan jangan lupa follow Mechanic Transmission.